Kalau hampa tengok seminggu 2 minggu ni Pak Long memang duk tengah buat pagang lah. Pak Long duk ubah pagang daripada pagang yang luar ni kepada pagang yang dalam ni. Untuk pagang yang dalam ni Pak Long tak ambil batang luar sebab Pak Long rasa adalah lebih perlu, lebih sesuai kita beli dulu 15 pagang, lepas tu kita tanam lah macam ni. Satu pagang ni harga RM12. 3 kali 3 kali 6 kaki. Cadangan Pak Long kita bubuh dulu pagang 15 ni sampai sini. Lepas tu baru kita cabut dan barulah kita letak di sebelah sini. Cabut satu tok, cabut satu tok, cabut satu tok lagu tu. Hai semua, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cik-cik balong, abah-abang cik semua. Terima kasih banyak-banyak kerana pemai tengok di channel Kebun Abah. Perancangan kita memang betul dah, tapi bila secara realitinya tak dapat cik. Dalam episod lepas Pak Long tunjuk macam mana Pak Long duk korek tu dengan adik. Tu, mai Pak Long tunjuk. Pak Long cuba korek nak gunakan tiang yang ada di sebelah sini untuk kita gantikan yang tadi tu. Ni korek keluar terbit lagu ni cik. Elok lah. Tapi di bawah dia macam ni. Satu-satu ni memakan kudrat, memakan masa yang lama sangat. Jadi Pak Long habaq ke apa? Pak Long nak sewa beho. Sewa beho nak korek satu-satu lah. Korek satu-satu kita nak bawa pi lah ke sebelah sana tu. Bila kira balik cik, beho sewa RM600. Bila sewa RM600, nanti bila dia korek tu, terbit pula lagu tu. Tu, lagu ni. Pak Long nak kena katuk pula. Pak Long nak kena ketuk pula. Ni. Oh, jadi satu kerja pula. Pak Long bincang dengan adik kata daripada RM600 tu lebih baiklah kita beli 33 lagi. Tak sampai pun harga RM600. Dan Pak Long juga nak beli itulah wheelbarrow. Wheelbarrow kena curi hari tu. Jom kita pergi. Jom. Kita pergi WLS no, dekat hospital Temeloh no. Jom. Sampai dah ke WLS. Tanilah Pak Long duk beli barang. Dari zaman dulu-dulu 5 tahun dulu main tanilah. Tani semua ada cik. Nak apa senang. Sebab ya harga dia kalau kita beli terus dia masuk dalam bil tu sekali dengan harga penghantaran. Tak payah duk fikir dah hantar harga berapa, hak ni harga berapa, tak payah dah. Terus sekali dengan duit penghantaran. Kau penghantaran tak payah nak fikir banyak-banyak dah. Kalau hampa duduk di kawasan Temeloh ni, memang hampa tahu sangatlah duduk bawah tali api, orang kata tali api dekat hospital Temeloh ni. Tentu lokasi dia. Jadi apa pun jom kita pergi order, insya-Allah petang esok dia boleh sampai hantar pun noh. Wheelbarrow pun hilang hari tu lah. Ni nak kena main cari balik ya. Ambil kuning ke nak ambil yang hitam ni. Ni aku ni ada 2 jenis. Hak jenis ni mahal sikit lah sebab dia tapak bawah tu ada. Satu lagi tu dia tak ada cover tapak bawah tu. Harga murah lah, bawah 100 lah. Elok agak ni ambil ni. Hak besi lah. Biar besi kali ni. Okey je, Pak Long bawa hampa keliling-keliling dulu dalam hardware ni. Kita pergi tengok sampai ke ujung sana. Tu dia barang. Banyak lah. Nak apa ada. Tengok ni. Kita pusing mic ni. Toke tak nampak. Kita pusing ya. Pusing. Oh, hak ni pun bagus juga ni. Yang ni net hitam ni. Net hitam nak kena beli. Ini net hitam ni nak kena tanya dulu harga berapa 100 lebih no. Ni hak siamnya ni. Hak jenis ni bagus. Kalau ambil hak Cina tu tak bagus. Noh, makan modal cik. Makan modal. Tak apalah. Nak buat lagu mana. Pak Long beli 33 batang lagi. Pak Long fikir kemarin ada 33 lubang. Pak Long kira beli penuh lah. Sebatang RM12.
Termasuk kos penghantaran lah tu. Tapi lah ni simen mahal cik ah. Simen harga RM24. Kalau kita ambil sendiri murah sikit, RM24 tu harga penghantaran lah. Dan satu lagi yang Pak Long tunjuk tadi tu, wheelbarrow yang tadi tu terpaksa beli RM85. Total semua RM505. Allah, tak apa. Ini semua kerja kita buat sikit-sikit, InsyaAllah. Okey cik, jom kita balik dulu. Perlu minta Demand hantar esok petang. Kalau petang ni tak dan lah, hantar esok. Apa pun kita tunggu Demand dulu. Ada waktu-waktu free nanti kita buat bagi habis. Pak Long buat video pendek-pendek sajalah nak ajak hampa main beli barang-barang sikit. Jadi Pak Long senaraikan barang-barang yang Pak Long beli. Ada makan modal juga. Bukan buat dengan ayat liok macam tu saja. Walaupun kita buat sendiri, tapi modal tetap ada. Cuma kurang lah sikit kos dia tu. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun Pak Long buat video ni pendek saja, harap-harap bermanfaat lah. Mudah kerja lah ni cik. Buat turun dengan crane ya. Pak Long ingat ke dia main seorang tadi macam mana dia buat turun? Rupanya main dengan crane. Senang buat turun lah tu. Kita buat turun ujung tu ya. Nanti Pak Long angkut dengan adik lah. Tak. Di satu lubang satu. Tengok dia buat turun. Berat cik. Cik, video Pak Long tunjuk kat hampa nu, Pak Long pergi ke kedai dia. Lepas tu hari ni tunggu dia main hantar. Alhamdulillah. Tengoklah petang esok ke ataupun lusa ke ataupun cuti ni kita mula buat kerja sambung balik projek yang terbengkalai ni. Pak Long merasakan beli yang baru ni lebih efisien daripada kita nak panggil beho, nak korek banyak kerja lagi, akan melambatkan kerja dan kos juga akan meningkat. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Video yang pendek saja, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.